Lah, hang duk tertiga apa lagi tang tu? Jomlah kita balik. Mak, elokkan basikal tu. Kalau laki marah satu, kan senang nak pergi sekolah. Tak payahlah mak risau laki balik lambat sebab balik jalan kaki. Ya Allah, Gerard tu memanglah elok. Tapi sebab Sat no, kita tak cukup duit lagi. Nanti dah ada duit, kita boleh beli satu. Jom kita balik. Tapi Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Gerard ni berapa ringgit? Oh, yang mana? Yang ni? Oh, RM250. Cukup duit? Tak apalah pakcik. Terima kasih. Ya. Mak, cek rata dah berapa ringgit harga basikal tu? RM250, Mak. sebab Sat, nanti bila Mak dah dapat upah duduk kerak padi tu, kita belilah no. Tak apa, Mak. Lepas ni pun Aki nak ambil upah kalau buat apa-apa. Bagus anak Mak. Di sekolah aku belajar bukan hanya buku dan pelajaran, tentang hati, tentang sabar, tentang arti sebuah pengorbanan. Teman datang dalam kesusahan, walau hati punya keinginan. Aku simpan hasrat sendiri agar yang susah dapat dibantu nanti. Walau kadang terasa berat, namun ku yakin ada hikmah. Syawal tiba membawa cahaya, segala sabar jadi 100, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Yeay, cukup! Mak! Duit dah cukup! Duit Dah cukup. Jom, kita pergi. Jom. Ish, Mak ni pun. Sabar, Sat. Tak ada tunggu esok ke? Kerja dah katuk lah waktu-waktu macam ni. Oh, no, betul juga. Nap, aku susah hatilah Nap. Awak Kak Som. Doktor kata, Gena pun aku tetap kena buat operation. Allah, Kak Som. Oh, masalahnya aku nak cari mana duit. Ish, no. Itulah. Nak kata Geno ni. Hang tak kenal aku. Mak Som, ambil lah ni. Mak kata kita kena tolong orang susah. Ya Allah, betul ke ni Nap? Betul Kak Som. Ambil lah. Terima kasih banyak-banyak. Nak beli kasut lagi, baju lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada COD makanan ke? Ya, cik. Ini Cik Ayu Muhammad eh. Ya, makcik. Sat.
Ya. Oh, iya. RM10 lima kepak. Okey, ni nak cik nak. Okey. Lebih kurang halal lah makcik beli nak. Ha. Cukup okey ya. Assalamualaikum. Salam. Ni adik, suruh saya bantu. Saya nak usut duit. Okey. Okey, ni baki adik. Siapa yang masuk duit banyak sangat ni? Adik tak tahu ke siapa yang masukkan ni? Saya tak tahu. Okey adik, sabar asal nah. Saya kita semak, nanti saya jumpa dengan pegawai saya nah. Bagi buku kan? Okey, terima kasih. Ish, banyak duit ni. Tak tahu ke siapa bagi? Saya tak tahu. Doh, ni rezeki adik weh. Rezeki terpijak ni. Yang bagi ni bila kami semak kan, nama dia Zarif. Siapa? Siapa Zarif tu? Saya pun tak kenal. Adik, duit ni banyak tau adik. Mau tak kita bagi ganda lagi duit ni? Boleh. Kurangnya nanti adik sambung darjah, duit tu lagi banyak. Kan? So, kita nak promote ni lah. Kita buka akaun Iris ni. Dia ada cabutan tiap-tiap bulan. Silap-silap, adik boleh jadi jutawan. Boleh tak? Boleh. So, kita buka akaun ni. InsyaAllah dengan duit yang banyak ni, senanglah adik nak belajar nanti. Ke depan kan? Nah? Okey, Cik. Terima kasih, Cik. Okey, sama. Siapa Zarif? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mak ada sembunyi apa-apa kau ya Takim? Ish, ni Takim. Lu buat teka-teki apa pula pagi-pagi raya ni? Ni, cuba mak tengok. Apa ni Takim? Assalamualaikum. Mak. Siapa pula tu? Siapa dia, Mak? Ish, Mok tak kenal. Kak Som! Kak Som ke ni? Ya, aku lah nak oi. Ingat saya lagi tak? Siapa ya? Saya lah Zarif. Takim, Abang ada janji. Abang akan balas jasa baik Takim dan Mak Takim suatu masa dulu. Ingat, Oh, jadi abang lah yang masukkan duit dalam akaun bank saya selama ni? jangan fikir pasal duit. Keikhlasan Takim dan Mak Takim pada abang tidak ternilai. Lah, jom Kak Som. Meh, kita naik. Jom. Itulah Takim. Ingat tak Mok kata? Allah tu tak lena. Mok kata dia pesan, sabar sat. Kalau sebelum ni kita tak dapat yang kita nak, Allah nak bagi hal lebih baik lagi kat kita. Jom. Cuma sekali lagi. Tak boleh jadi. Kak Yo ni tak aduk watuk ni. Awak daripada sana lah Midat, sana cantik. Merah hitam ni. Mana dia punya tu cikgu? Oh ni. Kalau nak
nak tengok saya boleh tengok lagu untuk ambil kalau nak dipakai. Action! Mak, Wei dah suka. Jom. Tepi. Jom. Wei, nampak Anies ke? Right.